ingat lagi benda ni sangat vivid. Ketiga, somebody's in the sitting room. Ada boleh rasa ada orang dalam rumah ni sekarang. Tak pasti kat mana, bilik mana, tapi ada orang dalam bilik ni, dalam rumah ni. I ingat lagi, I dalam bedroom, I pakai t-shirt dengan shorts je. Tidur kan. I buka my bedroom door, I walked outside. I'm young, I'm single, I'm staying in a condo by myself. Okay, masa tu tak ada handphone, nothing. Tak ada orang nak call dalam bilik minta tolong, nothing. So I went outside, masuk dalam living room. Tak ada apa. I punya wallet, handbag dekat table. I ingat lagi dekat table. Okay, tak ada pencuri. Wallet situ, tak ada benda pecah. Kat sebelah mata I kat sini, sebelah kanan, I nampak ada orang berdiri kat sini je. Kat sini. Oh, dekat Sini, dekat sini, kat tepi. Ingat lagi, I dah start menggigil, berpeluh. I ingat satu je, I menjerit sekuat-kuatnya, get out, macam tu. I ingat lagi, dia lari ke arah I. Dia lari ke arah I, dia tarik I tarik dia. Dia push me against the door. Okay, the door tau, kunci. First thing dalam otak I, siapa dia ni? Macam mana dia boleh masuk kalau pintu kunci? Dia datang dari mana? Tolak I. Ni I buat report polis. Memang ada report polis for this. Dia baling I, pang kepala I ingat lagi, I push him. He is a guy, I nampak mata. Lepas tu dia pakai a hat, dia pakai glove hitam, semua hitam. Dia pegang I sini. Lepas tu dia push me against the wall. Dia kata, buka. I punya otak dah macam, buka apa? Buka apa? Baju. Buka apa? Then I realise dia suruh buka pintu. I buka lah pintu. I macam ni. So I remember I open the latch. I jerit dia, get out. Dia lari. I remember dia pas badan I. Lepas tu I pusing, I tengok head to toe in black. Zaz keluar. I dah macam tak betul kan. Jerit. I on lampu semua dalam rumah. I masuk dapur. Dari mana dia datang? I ada dapur, living room dengan pintu balcony, depan. Balcony? Tak ada. I don't have a balcony. Dapur, I pergi check. Tingkat tu okey je. Tapi ada handprint. Handprint je, bukan footprint. Apa dia? Handprint dia. Dekat bawah. Kat lantai, handprint kotor. Dekat lantai sampai ke tempat yang I nampak dia pada permulaan tu. Kenapa dia ada handprint? Mana kaki dia? Maksud dia, faham. Kat bawah semua tu tangan je. Semua tempat-tempat tangan. Ya. I macam orang tak betul. I lari dalam kondo tu dengan t-shirt, dengan short je. Lari pergi ke security guard, jerit, semua naik atas, call polis semua. Polis semua ambil gambar. Diorang just macam tak tahu nak explain macam mana. Dia pun tak tahu nak explain. Dia tak boleh nak explain apa. Mula-mula kita ingat dia panjat longkang kat belakang. Masuk ikut apa? Personally you rasa orang Some ke? people say orang minyak ke apa. I don't know. Oh, minyak. I don't know. Boleh jadi hitam semua. Tapi kenapa dia handprint sahaja? Dia jalan dengan tangan je ke? Tapi time kat saya nampak tu dia jalan full. Tapi tak ada pun. Bila check tak ada. Dekat dapur. That's why I turn on the lights. Saya nak tengok dari mana dia datang. Kalau dia tak datang dari pintu, dia datang dari Tingkat dapur semua. Okay. Takkanlah dia masuk, lepas tu dia letak balik sebiji-sebiji. I call the police. That's the first time. Second time happened to me the following year. I pindah rumah. Benda sama. Ya, sumpah. This time melibatkan Mordina juga. Kesian Dina. Dia mesti macam, kau ni kenapa kena cerita? Kita orang duduk rumah teres. Dina bilik lain, I bilik lain. Sewa bilik. Still single. Lebih kurang benda sama. So why the handprints were there masa tu? Dia jalan macam upside down. Faham tak? Lepas benda tu berlaku, I pindah rumah. Of course lah, pindah rumah kan. Takkan nak duduk rumah sama. Fobia. Tak mau duduk kondo lagi. Kan? Duduk rumah teres. Share. Dina pun, sebab kita orang dua single, same up together. Dina ambil satu bilik, ambil satu bilik. Tapi rumah tu dekat Bangsar juga. Degil juga. Macam apa Bangsar? Dia belakang dia facing longkang besar, highway. Faham tak? So
I woke up. Again benda ni berlaku. Dina bilik lain, I ada sliding door kali ni. I ingat lagi, it's about 1 o'clock at night. Say good night. Dina dah masuk bilik dia. Pintu dah tutup. I masuk, I dah mandi, I baring katil. Ingat lagi, depan katil I ada satu dinding. Lepas tu kat sini ada sliding door. Sliding door keluar ada hallway. Depan hallway bilik Dina. Lepas tu ke belakang ada longkang besar. Lepas tu highway. Okay. I bangun. There's a guy standing there. Kat kaki I, ujung I, just standing there. Dia tengok I buka mata. I buka mata, I nampak. I buat mati je. I freeze. I buat mati. Kalau menjerit takut dia tikam ke, dia cuba something kan. So I buat mati sebab I nak perhatikan dia. I nak tengok dia nak buat apa. So buat mati macam tengok je kan. Tengok, I nampak dia tengok I. Lepas tu dia gerak. Makin lama makin nak dekat. I cuba tengok muka dia, macam nak tengok, gelap. Dia berdiri je kat situ lama. I basah sebab berpeluh tau. I don't know what's going to happen to me. I dalam otak, ya Allah ya Tuhanku, ni orang yang sama ke? Macam sama je dengan yang dulu tu. Baru setahun. Ikut I ke ni? Minat fanatik ke? Stalker ke apa ni? Ke Dina? Bukanlah sebab lelaki kan. So at the end I gerak. I buat macam I nak bangun kononnya. Dia lari keluar. Dia keluar. Next day I cari Dina. I cerita dengan dia. Benda sama berlaku kat dia. Dia pun jadi benda sama? Bilik dia. Nothing gone. Barang semua ada. Jadi dia pemerhati. Pindah terus lepas tu. Pindah terus? I pindah terus. But stay masa? No.